Akak Channel, welcome to Perlis. Ya, terima kasih tuanku. Salam Ramadan. Selamat berpuasa. Jalan-jalan cari asnaf, menyantuni asnaf. Kita kat mana tuanku? Di Padang Besar. Padang Besar. Nak cari menyantuni asnaf. Aktiviti Maiz, tuanku dan Maiz di bulan Ramadan dan setiap hari. Ya, okay. Just follow us. Akak Channel. Yeah. Cik Fazizul ni ada masalah penglihatan dan masalah tiga status. Saya hari tahun lepas. Bawah ni. Ada saya buat my doktor. Ya, lepas saya jalan ni, dia ambil sembang dengan doktor ni saya. sebab saya Duk pergi tengok, duk pergi jumpa doktor dulu. topi, awal topi sebab macam leader. Lepas tu tak nampak. Sat ulang sekali lagi doktor baru nak main. Okey ni doktor dah. Abang dia. Assalamualaikum. Sampai you Saya tahun lepas. Saya jadi ni mata tak nampak. Okey, adik kakak ni siapa dia? Ni ialah CEO Maiz. Okey, Ustaz Muhammad Nazim. Okey, CEO of Majlis Agama Islam Perlis. Hari ni kita buat apa ni? Hari ini kita mengiringi Tuanku Raja Muda Perlis dan juga Tuanku Raja Puan Muda Perlis untuk menyantuni asnaf di kawasan Padang Besar. Di mana kita dah singgah di 3 buah rumah asnaf. Ketiga-tiga mereka tu menerima sumbangan daripada duri tuanku. Setiap penerima menerima RM700 dan juga kits My Duri yang merupakan barang-barang kepala dapur. Harapan kita dapat melegakan sedikitlah apa yang mereka tanggung sempena dengan nak raya. Oh, ni setiap aktiviti setiap tahun Ya, aktiviti ni sebenarnya berlaku setiap minggu. Setiap minggu, bukan setiap tahun, setiap minggu. Setiap minggu kita buat program ni. Oh, bagus. Tahun lepas ni kita kayuh dalam program umpama ni sebanyak 111 kali last year. Wow. So this year dah kali yang ke-18. Hari ni yang ke-19. 19 sebab hari ni baru 3 bulan kan. Begitu. Okey. Terima kasih. Jom continue. Terima kasih. Akak di Perlis bersama siapa dia ni? Datuk Zo dengan presiden kita. Kita dah buat apa ni? buat gapo kita kayu lah. Kayu basikal. Kayu. Dari mana ke mana ni? Kayu pergi belah tu. Pulau Sia. Ni. Kampung Haji ni, Kampung Haji. Thailand ah. Majak Thailand. Sawadika. Kita ada mana ni? Ni duty free ni. Duty free Padang Besar tapi tutup balik untuk buka puasa. Jom kita kayu dengan tuanku sekali. Okey, jom. Ampun tuanku, selamat berpuasa. Tuanku Patik dah sampai ke Perlis. Thank you tuanku. Selamat datang Philip, Akak Channel ke Perlis. Welcome back. Sekarang kita menyertai program Maiz Duli, Kayahan Maiz Duli di area Padang Besar. Enjoy ya. Thank you tuanku for inviting Patik. Thank you, terima kasih tuanku. Untuk makluman tuan-tuan, sumbangan ini disampaikan oleh Maiz kepada pusat autism Peseri ini sehingga satu pusat yang akan diwujudkan di bawah Jenius Kurnia, Kendalian Kementerian Pendidikan Malaysia. Oh, tim TTG Perlis. Di Malaysia boleh guna TTG Perlis. Tim TTG Perlis ni. Okey. Ustaz Muhammad Nazim. Petang ni sibuk di sebelah sana. Tolong kalau boleh tu kita one line je lah. Okey nah. Tolong tengok sebab motor-motor semua dah bersiap sedia nak buat kayuhan. Terima kasih kepada Wadi. Tolong kami kita tak panjang doa bagi saya Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zuqna izza wa sharafa wa ja'alna min ibadika salihin mahbubina indaka indana sajana wa sallimna fi kulli umur.
Ya, kita expect mana gitu kan. Ini dah ni. Staf Malaysia. Staf Malaysia. Ustaz lupa esok Ustaz main balik pagi waktu pergi. Di sini kita jangan pilih. Nanti mana? Raja balik. Terima kasih Tuanku. Bersempena dengan keberkatan yang Tuanku pada petang ini, masyarakat Islam dan adat Islam Perlis kerana akan makan hitam balik. Basrah untuk mendapat Lain sikit tadi tu. Tunggu. Okey, 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dah tahu dia telefon tu. Masjid Mustafi Al-Fatah.